Boleh dah jamak kosong sengaja tambah jarak lagi biar cukup. Sebab perjalanan 65 tapi tambah jadi cukup. Dia ni nak jalan, kalau pergi ikut jalan patah nak 70 kilo jalan patah dungu contoh Pulau Seria 70 kilo, okey, tak boleh dia 85 baru boleh jamak bang. Dia pun bahang tu highway sengaja, bukan kerana nak supaya highway tu jadi derah, highway tu jadi selamat, dah supaya tambah jarak. Dia pun tambah daripada 70 dapat 90 ke highway. Faham? Boleh dah awak gitu? Boleh. Dah jamak dah boleh. Tambah boleh. Kau anda mula kan dia amu, tak ada orang nak larang. Kau anda pun nak tambah, betul tak? Nak jamak tak boleh. Kerana jamak ini mestilah had yang kita berjalan, bukan tujuan nak jamak. Kalau berjalan tujuan nak jamak, tak sah jamak. Duduk ladang, tiba-tiba pukul 12.30, tengah jam belum lohor, dia start motor, pergi tang Pulau Segar. Apa? Kaki semayang lohor, boleh buat dua. Apa? Musafir. Bang, tak boleh. Kerana tujuan dia pergi musafir supaya boleh jamak dan qasar. Tak boleh. Begitu juga tak cukup, sengaja tambah. Tapi kalau tambah itu kerana mengelakkan sesak, tambah itu lari daripada jam, tambah itu tambah jadi kena banjir, tambah itu nak suruh lalu tempat yang selamat dah kena hujan, hukumnya boleh jamak. Okey? Soalan seterusnya.